Jom kita tengok Fazitastic, program usahawan sosial hebat yang perkasakan pelajar dengan buat rantai kunci. Pernah terfikir tak macam mana dawai berbulu yang simple ni boleh bawa impak besar pada komuniti? Pada 8 Julai 2026, ada satu sesi latihan istimewa dekat COE PPKI SK Kutan Menintang. Program Jom Buat Fazi Kitchen ni kumpulkan ramai pihak untuk sama-sama belajar kraft tangan yang awesome. Diketuai Puan A. Zaini dan pelajar KKBGD, mereka ni dibantu hebat oleh Puan Nurul Syuhada dan Puan Adi Bahanim. Pagi tu, mereka gigih sungguh latih 10 orang pelajar pendidikan khas dari komuniti PPKI kita. Menariknya, ini bukan projek sekolah biasa tau. Ia ditaja penuh oleh Adline SNDhan Berhad selaku rakan industri. Matlamat utama, mestilah nak bantu jana pendapatan yang mampan untuk pelajar-pelajar istimewa kita ni. Macam mana diorang jual? Ada jualan terus dan juga website khas yang dibina oleh alumni KKBDC sendiri. Nampak tak? Ia satu kitaran lengkap tau. Bermula dari belajar, hasilkan produk, sampailah ke proses menjual. Korang percaya tak? Modal nak mulakan semua impak besar ni cuma perlukan RM1,000 sahaja. Modal kecil tapi impak gergasi. Ia terus menyumbang kepada Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG kita. Bukan soal duit je. Buat craft ni bantu tajamkan kemahiran motor halus dan kasar pelajar istimewa ni. Jadi, apa pula kemahiran simple korang yang boleh dikongsi untuk perkasakan komuniti sendiri? Jom fikir-fikirkan.